Kalau anda seorang developer, kod yang anda tulis tu, itulah aset paling berharga anda. Betul tak? Tapi pernah tak terfikir, apa jadi kalau semua hasil kerja keras berjam-jam berhari-hari hilang macam tu je? Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan tengok cara paling power untuk lindungi setiap baris kod yang anda hasilkan. Okey, jom kita mulakan dengan satu senario, satu mimpi ngeri bagi setiap developer, tak kira yang baru atau yang dah lama. Mesti pernah rasa kan? Tangan dah start sejuk, jantung dubdap-dubdap, rasa macam nak nangis pun ada. Situasi macam ni bukan setakat buat kita frust, tapi ia boleh rosakkan timeline satu projek tau. Sebab itulah, topik kita hari ni sangat-sangat penting. Jadi, ubat paling basic untuk masalah ni adalah sandaran atau backup. Konsep dia simple gila, simpan satu salinan. Kalau fail asal hilang ke, rosak ke, kita ada salinan untuk ganti balik. Inilah jaring keselamatan lapisan pertama untuk kod kita. Okey, tapi penting untuk kita faham, ada dua jenis backup kat sini. Satu, sandaran kod yang jaga fail-fail macam .php, .js, otak aplikasi kita lah. Lagi satu, sandaran data yang jaga maklumat dalam database kita, macam data pengguna. Dua-dua ni kritikal, tapi fungsi dia berbeza. Inilah roadmap kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan masalah, lepas tu kita explore solusi yang lebih canggih, kita jenguk apa tool yang ada, dan last sekali, kita tengok macam mana semua ni berfungsi dalam dunia sebenar. Okey, buat backup manual tu dah bagus. Tapi, kalau kita nak level up jadi pro, kita perlukan something yang lebih berstruktur dan automatik. Di sinilah masanya kita kenal dengan pengurusan kod sumber atau nama glamour dia, SCM. Cuba bayangkan, SCM ni macam pengurus projek digital anda. Ia bukan setakat simpan salinan, tapi ia satu sistem yang uruskan setiap perubahan pada kod. Penting gila, lagi-lagi bila kerja dalam tim. Tak adalah nanti kerja kita terpadam sebab kawan kita overwrite file yang sama. Jadi apa yang best sangat pasal SCM ni? Dia bukan je simpan kod dengan selamat, tapi dia jadi macam CCTV. Dia jejak siapa, buat ubah apa dan bila. Paling best, dia bagi kita kuasa untuk putar masa, patah balik ke versi lama kalau kita buat silap. Okey, sekarang jom kita bedah siasat enjin utama dalam SCM ni. Benda yang buat SCM ni power gila, kawalan versi. Serius, analogi mesin masa ni memang paling cun untuk terangkan benda ni. Setiap kali kita buat commit, maksudnya kita simpan satu set perubahan, kita sebenarnya tengah cipta satu save point dalam sejarah projek kita. Macam dalam game, kita boleh load balik mana-mana save point yang kita nak. Dan semua save point atau checkpoint ni, dia tak berterabur tau. Semuanya disimpan elok-elok kat satu tempat pusat yang kita panggil repository. Fikirkan ia macam peti besi digital untuk projek kita, yang simpan setiap versi kod yang pernah ada. Cara kerja dia senang je. Setiap developer ada salinan kod sendiri. Bila dia dah siap buat kerja, dia akan push perubahan tu ke repository pusat. Dan kalau dia nak dapatkan kod terbaru dari kawan-kawan tim lain, dia cuma perlu pull je. Simple. Semua orang sentiasa up to date. Okey, so jangan keliru tau. SCM tu gambaran besar dia, macam satu perpustakaan yang lengkap. Manakala kawalan versi pula, dia tu macam buku log, malaikat pencatat yang catat setiap buku yang keluar masuk. SCM tu apa yang kita nak buat, kawalan versi tu bagaimana kita buat. Okey, teori dah faham. Jom kita tengok pula senjata-senjata yang developer pro guna untuk buat semua ni. Yang pertama dan paling famous sekali, mestilah Git. Apa yang buat Git ni special ialah sifat teragih atau distributed dia. Maksudnya, setiap developer ada satu salinan penuh sejarah projek tu kat komputer masing-masing. Jadi, kita boleh buat kerja, commit, tengok history, semua tanpa internet. Power kan? Tapi Git bukan satu-satunya pemain dalam game ni. Kita ada juga Subversion atau SVN. Yang ni model berpusat. Sejarah utama dia ada kat server je. Lepas tu ada Mercurial. Yang ni macam Git juga, teragih. Tapi ada yang kata dia lagi senang nak belajar. Ada juga tool-tool yang lebih spesifik. Contohnya, Perforce ni memang champion kalau nak uruskan file-file gergasi macam aset grafik dalam game. Azure DevOps dari Microsoft pula bukan setakat SCM, tapi dia satu platform lengkap untuk urus semua benda pasal projek. Okey, kita dah pusing satu bulatan dari teori, tools. Sekarang jom kita balik ke pangkal jalan. Kita nak tengok macam mana semua ni boleh selamatkan kita dari bencana. Ingat tak cerita ngeri kita tadi? Pelajar tu dah excited tambah feature baru. Sekali, boom, satu modul terus KO. Tak berfungsi. Kalau tak ada SCM, memang gelabah lah kan?
Nak kena cari balik apa yang diubah. Aduh, pening. Tapi dengan SCM, cerita dia diri lain. Relax je. Proses dia jadi sangat simple dan teratur. Mula-mula, cari commit terakhir yang elok. Lepas tu, buka je repo kat GitHub ke, GitLab ke, muat turun versi tu, ganti file yang rosak dan test. Selesai. Dalam beberapa minit je, projek dah elok balik. Tak ada drama. Dan inilah takeaway paling penting yang saya nak anda ingat. Bila kita guna SCM dengan betul, kita bukan je tengah uruskan kod, tapi kita secara tak langsung tengah bina satu sistem backup yang super detail dan boleh harap. Setiap satu commit tu ibarat satu lagi jaring keselamatan untuk kita. So, lepas dah dengar semua ni, soalan saya untuk anda senang je. Projek anda yang seterusnya, macam mana anda nak lindungi dia? Menggunakan sandaran dan kawalan versi ni bukan lagi satu pilihan tau, tapi ia adalah satu kemestian untuk setiap developer yang profesional.